Kawasaki vs Select. Minggu ni saya berpeluang join salah satu event Kawasaki yang bagi saya memang lain daripada yang lain lah. Explore the Unexplored. Ini merupakan event kedua daripada 3 event yang dianjurkan pada tahun ini, khas untuk komuniti pengguna Kawasaki vs. Dan sepanjang event ni, saya berpeluang untuk menunggang serta menguji sendiri Kawasaki vs 1100 SE ni yang baru ni. Tapi apa yang menarik kali ni adalah, bagi saya bukannya sekadar pengalaman menunggang. Sebaliknya, ianya komuniti. Hari pertama kami berkumpul di NZ Curry House Masa Maju. Ada rider yang join datang daripada seluruh semenanjung Malaysia. Ada dari Perlis, Johor, Terengganu dan Kelantan. Malah ada juga daripada Jerantuk sendiri yang kita nak lalu nanti ni, sanggup patah balik ke KL dulu untuk join ride ini sama-sama. Daripada Masa Maju kami mula ride melalui Karak International Circuit, katanya lah, melalui Lebuh Raya Karak sebelum kita exit ke Temeloh. Selepas tu perjalanan mula jadi lebih mencabar bila kami menuju ke Jerantuk. Banyak selekoh, blind spot dan beberapa laluan yang memang memerlukan perhatian. Ada juga beberapa insiden berlaku sepanjang perjalanan, tapi apa yang saya suka adalah bila ada rider mengalami masalah, yang lain terus berhenti dan sama-sama membantu. Tak kira kenal atau tak. Itulah semangat komuniti yang saya nampak sepanjang ride ini. Kami teruskan perjalanan dan sempat berhenti di Bukit Awan untuk berehat, ambil gambar dan healing sekejap. Sambung lagi perjalanan. Ada beberapa kawasan tanah runtuh dan beberapa laluan off-road yang memerlukan kami lebih berhati-hati. Dan dalam masa yang sama, saya dapat rasakan sendiri pengalaman versus. Walaupun CC dia 1100, motor ni sebenarnya mudah je nak kawal sebenarnya bila mula bergerak. Time parking memang berat lah. Sampai di campsite, organizer dah siapkan kawasan dan kemah untuk peserta. Yang biasa camping pula, masing-masing dah bawa dengan setup sendiri. Saya pula dah lama tinggalkan aktiviti camping ni sejak zaman sekolah. Tapi dekat sini saya belajar balik cara pasang kemah, cara nak camping dan cara survive. Selepas berehat pada sebelah petang, kami dibawa ke anak sungai yang terletak di seberang tapak perkhemahan. Kesemua peserta dikenaki menyeberangi sungai utama yang mempunyai kedalaman air sekitar paras lutut macam tu untuk menuju ke checkpoint utama. Di checkpoint tersebut, kami berpeluang untuk memberi makan ikan menggunakan dedak yang telah disediakan, di samping menikmati aktiviti mandi-manda di sungai tersebut. Selepas semua selesai setup, kami berehat sebelum sesi ice breaking pada waktu malam tu. Dan bagi saya ini antara part yang paling menarik lah. Sebab bila duduk bersama-sama ni, mulalah keluar macam-macam cerita tentang pengalaman masing-masing memiliki versus. Ada cerita suka, ada cerita duka. Ada yang baru memiliki, ada yang juga lama dah bersama versus bertahun-tahun. Dari situlah saya nampak motor ni sebenarnya bukan cuma satu sebab untuk kita berkumpul kali ni. Yang membuatkan komuniti ni adalah kuat orang-orang dalam dia. So saya tengok Kawasaki ni memang kuat diorang punya komuniti. Hari kedua pula kami dibawa menaiki bot menyusuri sungai berhampiran taman negara untuk melawat perkampungan orang asli. Kami belajar cara hidup mereka, cara menyempit dan juga cara menghasilkan api. Menariknya walaupun jauh di dalam kawasan hutan, setiap rumah juga ada solar babe. Lepas tu kami dibawa lebih jauh masuk ke anak sungai untuk mandi-manda dan healing. Dan yang paling best, bila nak balik tu, naik pelampung, kita hanyutkan diri sendiri sampai ke balik checkpoint yang tadi. Dekat sini lah memang macam-macam lah gelagat diorang ni. Ada yang solo, ada yang bergabung dan ada juga yang tersangkut. Tapi semuanya enjoy lah. Malam terakhir pula lebih santai, masing-masing lepak, sembang. Ada juga sesi karaoke sikit. Untuk yang dah lama tak perform, inilah masanya diorang nak buat. Secara keseluruhan, saya rasa Explore the Unexplored ni antara event yang menarik. Dengan yuran sebenarnya, harga je sekitar RM200. Makan disediakan, dapat 2 helai baju, jadual yang tak terlalu menekan-nekan. So memang best. Memang sesuai untuk semua peringkat umur. Tapi apa yang paling bernilai bagi saya bukanlah apa yang kita dapat, tapi siapa yang kita kenal sepanjang perjalanan. Semangat setia kawan, kenal orang baru, berkongsi pengalaman dan mengelakkan ukhuwah. Itulah saya rasa paling best tentang komuniti Kawasaki ni. Sekali dah join, memang ramai yang akan teracun untuk join lagi. Dan tahun ni masih ada satu lagi Explore the Unexplored ni, ataupun diorang panggil ETU, yang akan berlangsung di Langkawi. Details akan diumumkan oleh Kawasaki Malaysia nanti. Jadi pada pemilik versus yang nak join, follow Kawasaki Malaysia dan standby awal-awal. Sebab slot dia memang sangat terhad. Diorang pun dah menekan-nekan lah. Nak daftar siap-siap dah. Bila pendaftaran dibuka, jangan tunggu lama. Terus je daftar. So terima kasih kepada Kawasaki Malaysia bagi saya pengalaman yang sangat berharga. Jumpa lagi yang event yang akan datang.